ada harta suami, ada harta isteri. Okey, ada harta suami, ada harta isteri. Ada harta yang tak diketahui harta siapa. Untuk harta yang tak diketahui harta siapa, Al-Imam Syafi'i kata tak tahu harta siapa. Beli periuk tu 6 tahun lepas, tiba-tiba laki dia mati. Laki dia mati, orang nak tuntut periuk tu. Bini dia kata, mungkin aku yang beli kot, bukan laki aku beli. Lah ni kan sama-sama kerja, mungkin aku yang beli kot. Adik-beradik, laki dia kata, tak ada lah, ni dia yang beli. Duk confuse, siapa yang beli periuk ni, harga siapa punya periuk, tak boleh fikir. Lalas, dalam kes begini, kata Imam Syafi'i, anggaplah Cuma saya nak sebut satu benda lagi yang menarik. Nama dia istislah. Maslahah. Maslahah ni penting tau. Ustaz, bismillah. Boleh tak maslahah bypass hukum syarak? Boleh tak? Boleh tak? Agak-agak. Maslahah ni maksudnya apa bahasa Melayu? Apa? Maslahah. Ada maslahah. Orang Melayu kata apa? Ada kebaikan lah, ada kebaikan, ada maslahah, ada kebaikan. Boleh tak benda yang kita nampak baik ni kita guna untuk bypass hukum syarak? Boleh tak? Agak-agak boleh tak? Kita nampak macam elok, kerana dia elok, kita gunakan tu untuk bypass hukum syarak, tukar hukum syarak. Boleh tak? Boleh je? Kau kena bagi contoh, boleh nampak? Saya bagi contoh, okey. Kita guna otak sikit, fikir. Harta kita milik kita. Okey, harta milik masing-masing kan? Semua orang ada milik dia, harta dia. Setelah kita mati, harta kita akan diwarisi oleh orang lain, miras. Betul? Kita dah mati, harta kita orang lain dapat miras. Dapat bahagian masing-masing. Baik. Suami dan isteri. Ada harta suami, ada harta isteri. Okey, ada harta suami, ada harta isteri. Ada harta yang tak diketahui harta siapa. Untuk harta yang tak diketahui harta siapa, Al-Imam Syafi'i kata tak tahu harta siapa. Beli periuk tu 6 tahun lepas, tiba-tiba laki dia mati. Laki dia mati, orang nak tuntut periuk tu. Bini dia kata, mungkin aku yang beli kot, bukan laki aku beli. Lah ni kan sama-sama kerja, mungkin aku yang beli kot. Adik-beradik, laki dia kata, tak ada lah, ni dia yang beli. Duk confuse, siapa yang beli periuk ni, harga siapa punya periuk, tak boleh fikir. Lalas, dalam kes begini, kata Imam Syafi'i, anggaplah milik sama-sama. Harta yang tak tahu siapa yang beli. Laki dia beli ke ataupun cerai. Kadang-kadang berlaku perceraian. Cek-cek barang dalam rumah, bahagi. Yang ni aku punya, yang ni hang punya, katil aku punya, tilam hang punya, peti ais hang punya, almari aku punya. Bahagi-bahagi semua benda dah. Helmet last sekali. Helmet siapa punya? Ni kalau laki dengan bini sama-sama naik motor, siapa punya helmet lah? Fikir, siapa yang beli ya? Duk fikir punya fikir, aku beli kot. Tak, bukan aku beli kot. Imam Syafi'i kata, kes begini, share helmet tu seorang setengah. Kalau nak ambil, kena bayar lah macam tu lah. Share seorang setengah. Baik, itu harta yang grey area, tak tahu siapa punya. Tapi kalau harta yang diketahui, milik masing-masing. Ini hukum syarak. Milik masing-masing. Laki dia ada 1 juta, bini dia tak ada apa-apa pun. Laki dia ada 1 juta, dia pergi kahwin dengan bini yang miskin. Lepas tu 1 juta dia tu bercambah jadi 10 juta. Jadi 11 juta. So 10 juta bertambah. Lepas tu laki dia mati. Ikut hukum syarak, bini dia dapat 1/8. Kalau ada anak. 1/8 bini dia dapat, yang lain-lain anak laki, anak perempuan, bapa, mak semua ambil bahagian masing-masing. Clear. Hukum ni jelas dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut jelas tentang pembahagian harta miras. Baik. Ikut adat Melayu, adat pepatih, harta dalam keluarga, bila berlaku perkahwinan, harta tu dianggap pemilikan bersama. Maka daripada adat ni, ke semua majlis agama, hampir kesemuanya, dia renovate sikit hukum ni, dia buat satu kaedah namanya harta sepencarian. Dia adalah limit tertentu, tapi katakanlah yang ringkasnya, semua harta yang ada sumbangan bersama sepanjang tempoh perkahwinan, itu dianggap harta sepencarian. Logiknya apa? Laki pun belajar tinggi, bini pun belajar tinggi. Tiba-tiba dah kahwin, laki tu boleh kerja, bini tak boleh kerja, dia kena duduk rumah jaga anak, lalas dia tak dapat apa, dia telah korbankan hidup dia untuk keluarga.
Jadi untuk berlaku adil, laki tu pergi kerja, bini tu dah jaga anak kat rumah, harta yang laki tu kumpul sepanjang perkahwinan dianggap pemilikan bersama. Dianggap pemilikan bersama. Ada bahagian masing-masing. Jadi yang diamalkan, kalau laki tu tinggal 10 juta, apa jadi? 10 juta ini dia dapatkan duit tu sepanjang tempoh perkahwinan. 10 juta bertambah. So mengikut harta sepencarian, bini tu ambil bahagian dia dulu. 5 juta dia ambil. Baki lagi 5 juta, ini pergi miras. Bini dapat 1/8, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Hukum ni mengikut kaedah mazhab Syafi'i batil. Sebab makan harta milik orang lain. Tapi mengikut apa yang diamalkan di fatwa negeri-negeri di Malaysia, harta sepencarian untuk selesaikan urusan isteri itu, untuk bagi keadilan kepada isteri. Baik, dalam kes macam ni, adat pepatih tu nampak macam maslahah, cantik. Boleh tak maslahah ini kita ambil dan kita dekorate maslahah itu, kita namakan dia harta sepencarian untuk bypass hukum syarak? Boleh tak boleh? Boleh kan? Oh, tiba-tiba boleh terus. Tadi tak boleh. Kalau nak ikut syarat tak boleh. Kalau ikut adat Boleh tak boleh? Benda ni kita nampak cantik. Nampak cantik, tolong bini, bini susah. Kerja sama-sama, bini susah, lepas tu lah bagi ke orang lain dapat sama banyak. Tak adil lah untuk bini dia. Maka oleh itu dia ambil buang part harta sepencarian dia punya, lepas tu baru miras. Boleh ke tak boleh? Macam mana? Ikut fatwa boleh? Ikut fatwa ya boleh. Okey, ini salah satu fungsi istislah. Bagaimana maslahah digunakan untuk sedikit sebanyak memberi kesan kepada hukum hakam fiqh. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh, tak sah. Harta sepencarian tak wujud. Harta hang, harta aku, harta yang confused itu bahagi sama-sama. Clear. Tak ada sepencarian. Tapi kalau mengambil kaedah mazhab Hanafi, adanya istihsan, adanya istislah, ini boleh dikonsider sebagai salah satu sumber hukum. Itulah kepentingan keluasan mazhab yang kita boleh nampak. Kepentingan keluasan mazhab. Cuma ulama mazhab Syafi'i kalau ikut tak boleh. Bukan harta tu bukan harta dia. Nak bagi macam mana? Macam dia nak ambil banyak. Jadi itu sedikit sebanyak tentang keistimewaan mazhab Hanafi ni. Nanti orang kata pula apa ni tolak mazhab Syafi'i. Tak. Masa kita cerita tentang mazhab Syafi'i dahulu, kita puji Imam Syafi'i. Kita puji manhaj Imam Syafi'i, pengetahuan tentang hadis. Demikian juga dengan imam-imam lain. Cuma hari ni kita bincang pasal Imam Abu Hanifah, kita cerita pasal dia lah, pasal kelebihan dia. Dan Abu Hanifah juga sama seperti Imam Ahmad telah pun dipenjarakan. Cuma Imam Ahmad kena penjara sebab dia lawan khalifah bab Quran makhluk. Kita dah cerita. Abu Hanifah kena penjara sebab kecil je. Khalifah nak suruh dia jadi qadi, dia tak mau. Khalifah Mansur kata, dia bersumpah, aku bersumpah Abu Hanifah akan jadi qadi. Abu Hanifah kata, bila orang main cerita ke dia, Khalifah dah bersumpah akan jadi qadi. Dia kata, aku bersumpah aku takkan terima jawatan tu. Orang kata, hang berani sumpah lawan sumpah sultan. Abu Hanifah kata, Amirul Mu'minin ala kafarati yaminihi aqdaru minni. Dia Amirul Mu'minin. Dia untuk nak bayar tebus balik sumpah dia, duit yang dia ada tu, dia lagi mampu daripada aku untuk tebus sumpah dia. Suruh dia tebus sumpah dia. Aku tak mau jadi khalifah, tak mau jadi qadi. Ini macam punya berani. Dia lagi banyak duit, suruh dia bayar tebus sumpah dia, aku tak jadi qadi. Dan sampai kesudah dia tak jadi qadi dan dia dipenjarakan oleh Al-Mansur. Saya ingat saya berhenti takat ni dulu untuk hari ni. Tak tahu pula, tak check. Dia penjara sampai dia meninggal dalam penjara. Saya tak pasti berapa lama tempohnya. Jadi kita berhenti takat ni dulu. InsyaAllah kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Kalau tidak, dengan itu tamatlah kita punya cerita tentang Imam 4 mazhab. Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150 Hijrah, tahun yang Imam Syafi'i rahimahullah lahir. Last sekali Al-Imam Syafi'i kata, ada beberapa bidang yang manusia sangat terhutang budi kepada mereka. Sesiapa yang nak mengaji tafsir, semua mereka terhutang budi kepada Muqatil bin Sulaiman. Sesiapa yang nak mengaji sejarah Nabi SAW, sejarah dan sirah, semua mereka terhutang budi kepada Muhammad bin Ishaq.
sesiapa yang nak mengaji fiqh, semua mereka terhutang budi kepada Abu Hanifah, sebab dia ni yang meletakkan batu asas fiqh. Perbahasan-perbahasan ni semua dia letak. Orang lain datang, orang kembangkan, orang kritik. Bila orang kritik akan datanglah kaedah yang berbeza, tapi dia yang letak batu asas tu. Jadi dengan itu kita berhenti tekat ni dulu. Mudah-mudahan dengan sedikit kepahaman ni dia bukalah mata kita untuk melihat keluasan fiqh.